Jambu Skinchan paling sedap. Dia punya buah boleh untung wang lah. Kalau satu pokok semua ada 100 lebih lah. 100 lebih? Ya. Banyaknya. Itu gula maya kedua. Tak bagus lah. Awak minum. Okey, terima kasih. Sebab kawasan-kawasan pertanian ni pun ada certain orang je yang tahu sebenarnya. Kalau ini Kuala Lumpur sama Olam Joy, 9 minggu lah. Saya sini je 6 minggu. Datang Skinchan mata-mata cari jambu. Lagi 1 bulan dia. 1 tahun dah ada. Oh. Nama saya Ham Pakwai, lasan dari Skinchan, Selangor. Sekarang saya tanaman buah jambu lohat. Saya tahun 2016 lah. Nah, start berhenti sudah jual bagi orang. Tahun 2019 lagi tanam lagi lah. Dulu 1 kilo 2 ringgit lebih saja. Dan 2016 itu je 2,5 sampai 3 ringgit saja sekilo. Ya, tak boleh untung lah. Lepas jual habis, lepas Covid lagi balik sini lagi cuba 1 kali lagi ya. Ya, lepas 4 ringgit lebih, 4 ringgit, 5 ringgit, semua sekarang 6 ringgit. Dia punya buah boleh untung wang lah. Kita kat mana ni? Ini Parai 4. Oh, Parai 4. Ya, Parai 4. Ni semua tanah uncle ke sewa? Sewa. Sewa juga. Oh. Ya. Kalau dia 1 tahun ada buah, tapi itu buah lo satu lah. Dah sampai 18 bulan sampai 2 tahun, dia buah balik lah. Tak losak lah. Dia bunga sampai besar, cukup masak 4 bulan. 120 hari lah. Standard lah. Ya. Standard. Kalau mau lagi besar? Tidak, dia losak lah. Oh. Dia sudah masak. Ya, tunggu masak lah. Ya. Kalau ni macam ini tahun selamanya lebih kurang 100 hari atau 110 hari saja. Berapa lama dia tahan pokok? 6 tahun dah? Kalau tak ada kena penyakit boleh 12 sampai 13, 15 entah apa. Oh, lama ni. Lama juga. Biasa satu pokok boleh keluar berapa buah? Kalau satu pokok semua ada 100 lebih dah. 100 lebih? Ya. Banyaknya. Tapi sekarang sampai dia 90 sampai 100 biji dah saya dan buang. Kalau lebih banyak dia buah kecil saja. Lambat besar. Bukan dia buah kecil. Kalau saya bagi dia pulang, dia buah Besar. 700, 800 sampai 1 kilo 1 biji. Kalau 100 lebih 400, 500 biji saja. 400 gram sampai 500 gram lah. Dia boleh sampai 200 sampai 300 biji. Kalau tak buang lah. Kalau tak buang ya. Tapi ya, dia lebih banyak, dia buang lebih kecil. Betul. Ya. Tapi dia buat jus sedap ni. Wo 是林宝轩，住色根庄，卖番石榴。 Sebelum tanam buah jambu, niaga apa? Buka grup itu kedai ubat Kedai ubat. PJ. DJ. Petaling Jaya. Buat ubat Cina punya? Ya, getai. Ginseng. Kenapa sekarang tak buat? Itu sekarang kan orang cari. MCO balik lah. Oh, MCO. Kalau orang jual punya lah, dia ada campur itu asam moy. Oh, ya. Saya tahan 100%. Tapi orang tahu asam moy ya, dia tak tahu jual berapa lama tak tahu. Itu gula maya kedua. Tak bagus lah. Awak minum. Okey, terima kasih. 等下养木啊，因为我老公喜欢啊，就开始种咯，当然是开心咯。那个树慢慢长大就有收成咯，有收成就有钱呐、货越出越多，
很忙，当然是会有回忆啦，很开心啦。出货很多的时候，很忙啦。Yang paling susah bekerja, dia punya musim buah tak tentu lah. Kadang-kadang 2 bulan. Benjakan yang penting sekali baja sama racun saja. Mau tiap hari pergi tengok lah. Ya, tiap hari pergi nampak dia macam mana biasa. Ada losak, tak losak. Ada penyakit, ada tidak penyakit. Ada orang tanam jambu juga. Sini ada banyak orang tanam. Oh. Kalau semua kila lebih kurang ada 400 ekar ada. Oh. Ini semua tempat. Sekian jana kawasan. Tapi dia kos tinggi sikit. Jambu kos tinggi. Kadang-kadang luki tak ada buah itu jam musim ya. Luki ya. Dia sebab apa? Dia tengok Kalau musim tinggal 1 tahun kawam ya. Tak boleh tinggal 1 bulan ya. Macam ini musim lah. Banyak. Ada 3 tan, 4 tan. Lain bulan 4 tan, 3 tan lebih kurang. Lagi 1 bulan dia. 1 tan pun tak ada. Oi. Kalau 2 ringgit lebih ya, tentu luki. Memang kos lah kurang 4 ringgit. Tapi banyak orang tanam lah. Saya boleh kira sama dia orang. 100 orang ada 90 orang luki ya. Kalau boleh untung ya, untung sikit saja. Belajar lagi lah saya. Ya. Saya tak pernah tanam. Sekarang saya belajar lagi. Macam tukar pack dia boleh tahan 2 minggu. Oh, pakai pack ni 2 minggu. Kalau ini macam nanti ini macam kena dia kulit. Tak boleh tahan. Tukar pack dia boleh tahan 2 minggu. Customer cakap 3 minggu pun boleh tahan. Oh, ni anti tengah pilih buah-buah cantik ke? Pilih A. Ada A, ada B, ada C. Ada A2. Macam A lah. Oh, ni A. Ini A. Tunjuk sikit. Oh, okey. Ini A. Ini macam B. Okey. Masuk busa. Nanti itu bag. Ini B lah. Kalau ini macam Abang ini tengok B lah. Macam mana nak tahu buah ni dah masak ke belum? Sama maya hijau lah. Ada sikit putih lah. Ada orang suka muda hijau sikit, ada orang suka putih sikit. Ini macam putih sikit. Orang suka ini macam, ada orang suka hijau sikit. Hijau sikit. 2 jenis. Itu putih sikit, itu hijau sikit. Ini macam 6 ringgit. Ini macam 5 ringgit. B 3 ringgit. Kalau ini Kuala Lumpur sama orang Joy 9 ringgit lah. Kalau sini je 6 ringgit. 8, 9 pun ada orang Joy lah. Sini angkat dia mau Joy pelapa dia Joy lah. Pun ada Maya kerja office punya itu. Nanti datang sini angkat 1 minggu 1 kali. Kali balik kampung memang kami selalulah balik sini singgah lah. Sebelum balik Salam memang kami singgah sini lah beli jambu kat sini. Jambu ni biasanya kami untuk makan sini lah. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan yang nak tu kami beli banyak, kemudian kami bagi sedekah atau sebab jambu dia segar baru petik daripada ladang kan. Lagi satu harga dia pun memang murah lah berbanding dengan pasaran kat luar tu. Macam mana kenal uncle? Daripada orang kampung juga. Orang kampung juga Dia kata dia beli dekat Parit 5 murah. So kami pun try lah kan. Boleh pilih sendiri jambu tu. So kami puas hati lah. Lagipun jambu dia pun memang bagus lah. Dia segar. Kemudian kalau kita beli kat pasar pun bezalah rasa dia.
Saya rasa itulah kena banyakkan promosi pada orang luar lah. Sebab kawasan-kawasan pertanian ni pun ada certain orang je yang tahu sebenarnya. Diorang tahu homestay tapi diorang tak tahu pun kat sini produk-produk ni ada kelapa, ada apa, Jambu. jagung kan, ada apa ni, jambu dan lain-lain lagi. Jambu kat sini sebab jambu tu segar, kawan-kawan saya suka. Dia macam manis segar. So memang selalu beli jambu kat sini. Sebab jambu dia ni bila saya jual dekat kawan-kawan kan, semua kata tak beli dah jambu lain. Semua akan beli jambu sini je. Kalau kadang-kadang saya buka dekat apartmen saya juga offer kan, siapa nak ni jambu saya belikan sekali 25. So dia orang kalau dah rasa sini memang tak beli dah kat lain. Nak jambu Skinchan je. Jambu Skinchan paling sedap. Saya memang tu buah pun. Hantu jambu. Tu jambu. Tak berniaga ke makan sini? Tak makan sendiri. Makan sini. Datang Skinchan semata-mata cari jambu. Dari mana? Cari rawang. Wah, datang sini untuk beli jambu, cari jambu. Semalam datang tidur sini. Pagi baru ni lah. Jalan-jalan Skinchan. Memang selalu datang ni? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali datang. Banyak customer hari ni Memang weekend memang ramai lah. Mana-mana pun ada, tinggal itu Perak, mana pun ada. Oh, semua datang sini Semua balik sini kampung.